Assalamualaikum. Bersama dengan Yaya kembali untuk Radio Visual Business RTM Langkawi. Okey, yang pastinya untuk kali ini adalah sesuatu yang berbeza dari sebelum-sebelum ni. Apa itu? Okey, kalau anda saksikan di belakang saya, kita sekarang ni berada di bengkel membaiki kenderaan di lokasi Jalan Lubuk Semilang, Pulau Langkawi. Dan kita akan bersama dengan pengusaha bengkel ini, iaitu Encik Tarmizi Ahmad, yang mana beliau telah membuka bengkel ini untuk sekian lama, dan pastinya kita nak tahu perkongsian daripada beliau. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom. Okey, kita dapat bersama dengan usahawan bengkel kenderaan yang mana Encik Tarmizi Ahmad. Itu dia, dan lebih mesra dikenali sebagai Mizi. Kan. Okey. Jadi Mizi ni kalau kata dia punya trademark tu Mizi Ganu. Jadi kenapa Ganu? Boleh tak Mizi ceritakan kenapa Ganu dan asalnya sebenarnya daripada mana? Adakah Ganu tu Terengganu? Silakan. Okey, saya Mizi Ganu. Saya berasal daripada Terengganu lah. Sebab kenapa Mizi Ganu? Sebab saya memang orang di Pulau Langkawi ni kenal saya dengan Mizi Ganu. Sebab saya memang asal dari Terengganu. Okey. Jadi Mizi dah berapa lama berada di Langkawi ni? Saya berada di Langkawi 14 tahun. Wah, lama dah. Dah lama. Okey. Masa tu masuk kira kalau 14 tahun 2011 lah. 2011. Saya masuk di Langkawi 2011. Okey. Dan Mizi ada bengkel sendiri sekarang ni yang mana merupakan perkhidmatan membaiki kenderaan, pelbagai jenis kenderaan, kereta, van, macam-macam lagi. Okey, jadi nak tanya juga dengan Mizi, kat mana sebenarnya lokasi pertama bengkel Mizi mula dibuka? Pertama dibuka sebelum Mizi tak ada bengkel. Untuk pengetahuan semua, Mizi tak ada bengkel, cuma Mizi bergerak, pomen bergerak waktu malam. Sebelum ni Mizi bekerja dengan orang daripada pukul 7 pagi sampai ke 6 petang. Habis je waktu, Mizi akan on untuk pomen malam, untuk cover breakdown lah di sekitar Pulau Langkawi. Maksudnya daripada pukul 8 sampai 1-2 pagi tak menentu. Memang Mizi akan cover. Sebabnya lokasi sekarang pun bengkel di Jalan Lubuk Semilang. Okey, dan pastinya bengkel ni pun orang kata apa, beberapa tahun baru dibuka lah. Sebab tadi kata dah 14 tahun kan Langkawi. 14 tahun. Sebelum ni Mizi 8 tahun Mizi bekerja dengan orang. So Mizi start pomen malam bulan 8 2018. Okey. So masa tu Mizi memang tak ada bengkel. Just untuk bergerak saja menggunakan kenderaan, sepanar semua duduk dalam. So bila call Mizi akan gerak lah. Sekitar Pulau Langkawi. Okey, tapi bengkel yang pertama Mizi di Ayat Hangat, Bohok Merah. Itu bengkel tu memang betul-betul kos bajet kecil. Muat untuk sebiji kenderaan sahaja masuk ke dalam untuk job-job yang berat. Yang kecil-kecil kita akan kat luar lah, macam servis, maintenance servis, semua di luar. Yang melibatkan berat-berat kerja enjin akan ke dalam. Daripada situ kita tahu di bengkel tu sampai 2020. 2020 sampai selepas PKP kita berpindah di tapak baru lah sekarang di Simpang 3 Padang Gaung. Lubuk Semilang lah kan. Jalan Lubuk Semilang. Jalan Lubuk Semilang, orang kenal macam tu. Okey, jadi nak tahulah kan bidang otomotif ni yang Mizi ceburi ni sebenarnya orang kata apa, daripada asalnya minat ataupun memang ada pernah belajar dalam bidang ni, ataupun sebab apa yang lain? Okey. Mizi lepasan Institut Kemahiran Marak, IKM. Tan Sri Yaya Ahmad, Pekan Pahang lah. Base 2006-2008. Sesi 2006-2008. Okey. Mizi memang sebenarnya minat dalam otomotif. So dekat situ 2 tahun Mizi belajar dalam bidang otomotif.
di Pekan Pahang lah. Jadi kita nak tahu juga kan kata apa, macam mana sebenarnya penjagaan dalaman sesebuah kereta ni. Sebab Mizi pakar dalam bidang ni, boleh tak kongsikan dengan pendengar kita dan juga penonton kita, kan? Sebab selalunya orang kata ada kereta, memang orang boleh ada kereta, tapi sebenarnya macam mana nak jaga dia, kan? Kita kena belajar benda tu. Betul tak? Okey. Bengkel Mizi Ganu Auto Garage dia fokuskan lebih pada enjin, suspension. So bahagian enjin lah, part-part enjin, gearbox. Untuk part-part lain tu Mizi tak buat. Kita tak ambil. Itu lebih pada enjin, barang-barang suspension je lah. Untuk gearbox. Untuk enjin ni rasa penjagaan dia dalam kereta, minyak, air, minyak auto, itu yang basic lah untuk kita buat. Kata sebab setengah tu diorang lupa servis. Servis. Penjagaan minyak hitam tu penting. Macam kat kita di Mizi Ganu, kita akan monitor, kita akan guide customer kesesuaian minyak hitam sebuah kereta. Kita akan ikut jadual kita lah untuk customer servis. Okey. Ada tak bahagian paling susah sekali kalau nak perbaikkan kereta ni kan? Dia macam tak ada yang susah sebenarnya. Jadi customer lah. Tadi customer dia bergantung kepada kepercayaan customer untuk kita perbaiki kenderaan dia, perbaiki, repair kenderaan dia. Kalau kata susah, biasanya bahagian masalah kita nak cari troubleshoot untuk masalah bunyi. Drive boleh bawa tapi bunyi itu paling susah lah. Mana-mana mekanik pun untuk kita troubleshoot masalah bunyi. Itu yang mana-mana mekanik susah nak cari. Sebenarnya susah dia sebenarnya kalau benda tu mahal nak perbaik. Mahal, satu lagi mahal, tapi ada barang boleh tolong lagi lah. Kadang kita langkawi macam-macam jenis kenderaan. Betul lah, kadang customer akan call, kereta sekian-sekian boleh buat tak? Sebenarnya dia ni bergantung atas kepercayaan customer kepada pihak bengkel untuk tim Mizi Ganu perbaik kenderaan dia. Yelah, betul. Sebab jenama lain, cara lain. Betul, setiap kenderaan dia berbeza. Masalah semua. Betul tu. Cara maintenance dia orang lain-lain. Okey, baik. Jadi nak tahulah kan, tadi Mizi dah cakap, selain daripada khidmat orang kata apa, perbaik di bengkel, ada tak perkhidmatan lain di luar bengkel? Sebab rasanya tadi macam Mizi bermula daripada memang servis ke servis kan. Tapi nak tahu jugalah, maksudnya sekarang ni khidmat di luar bengkel tu macam mana? Okey, Mizi buat juga sebenarnya. Mizi buat khidmat breakdown lah. Maksudnya bila customer call, kita akan cuba bantu customer untuk breakdown lah masalah kereta tak boleh start, selesai minyak ke apa. So kita panggil breakdown. So Mizi akan pergilah untuk cuba selesaikan masalah dia lah. So Mizi breakdown maksudnya Mizi daripada bengkel buka 9 sampai pukul 7, tapi Mizi akan stay lagi sampai pukul 1 sampai pukul 2. Tapi ada sampai pukul 3 pun ada. InsyaAllah kita cuba tolong dia setakat mana mampu. Sebab kadang-kadang kita dalam tengah malam, pulau kecil, kadang pelancong kereta sewa, ada orang urgent macam tu nak guna. So insyaAllah kita cuba membantu setakat mana kita mampu. Sebab kita spare part pun macam cakap, kalau benda kecil-kecil kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Kalau tak boleh, kita akan terus ke bengkel lah, tapi kita selesaikan malam tu juga. Jadi itulah antara fungsian daripada Cik Mizi. Tapi kita nak tahu juga kan, selama menceburi bidang ni lah kan, bidang perkhidmatan membaiki kenderaan ni, ada tak orang kata pengalaman pahit ataupun sesuatu yang perkara yang Mizi tak boleh lupa, yang berlaku dalam hidup Mizi ni sampai bila-bila lah? Cuba cerita sikit. Pengalaman Mizi, yang kata memang berat lah kan. Sebab kita bagi satu kepercayaan dekat staff. Sebab kepercayaan ni kita tak boleh beli. Tapi bila kita dah bagi satu kepercayaan, dia khianati kita. Saya pernah rugi 11,000 untuk dalam tempoh 1 tahun saja. Dia spare part.
Kata buat spare part. Sebab kita dah percaya ke dia, kita serah dekat dia. Lala sekali bila kita audit, kewangan audit, benda ni tak tally kan. Maksudnya berlaku kecurian dekat situ. Di situlah kepercayaan bila antara pengurus dengan staff lah. Dengan staff, berlaku situ itu kerugian 11,000 lah tempoh tak sampai setahun. Itulah kisah yang pahit lah. Kepercayaan kita tak dapat beli. Satu lagi yang kata yang pahitnya ni, kita tak boleh beli kepercayaan customer. Kita nak kena jaga yang tu. Bila hilang kepercayaan tu habislah bisnes. Dan staff yang ada sekarang ni berapa orang? Mizi sekarang ada 2 orang. Jadi kejadian ni masa yang lama lah, staff yang dah tak 2024 ada. Semua yang sekarang ni semua tim baru lah. Tim baru. Okey. Baik, kalau kenangan pahit, kenangan manis mesti ada. Jadi antara orang kata apa, kisah manis yang berlaku lah selama buka bengkel. Sama Mizi buka bengkel hampir sendirilah kan, dah 6 tahun. Yang seronoknya sebenarnya bila kereta tu banyak di bengkel. Maksudnya yang seronoknya kita ni bila kereta tu penuh. Jadi kita nak buat kerja tu macam okey. Sebab kat situ ada kepercayaan daripada warga Langkawi ni untuk tim Mizi perbaik kenderaan dia orang. Jadi kita seronok. Macam tu. Baik, kenangan pahit sudah, kenangan manis sudah. Jadi nak tahu juga cabaran yang pernah dilalui. Selama orang kata menceburi bidang ni, mungkin adalah sesuatu yang mungkin boleh memberikan semangat kan, ataupun bagi orang kata apa, manfaat kepada diri Mizi sendiri dah dan juga orang lain. Cabaran, macam Mizi ni memang dah tahu. Mizi merantau di Langkawi. So cabaran dia ni kita nak, orang kata nak cari kepercayaan penduduk di Langkawi ataupun penduduk setempat lah yang katakan untuk kita berniaga di sini. Kepercayaan orang kata itu yang paling susah kita nak cari. Kata sebab merantau, kita 2 lelaki bini merantau ke tempat orang, tak ada siapa. Itu yang susah sebenarnya kita. Cabaran untuk kita nak survive hidup di Langkawi. Dan kita pun orang kata mestilah nak memberikan servis ataupun khidmat yang terbaik. Khidmat yang terbaik untuk seboleh mungkin orang kata menyelesaikan masalah orang tu, dan juga dengan kepercayaan yang tinggi ni yang mampu buat orang kata apa, Mizi sendirilah kan, orang sanjung juga macam tu. Tapi setakat sekarang ni pun alhamdulillah, saya apa yang saya perhatikan, apa yang saya orang kata apa, pengalaman lah tengok Mizi buat kerja, alhamdulillah. Nampaklah orang kata apa, kepercayaan tu dapatlah kan, daripada orang-orang Langkawi sendiri. Jadi itulah kita nak minta jugalah kan, yang mana mungkin Mizi boleh kongsikan nombor telefon Mizi pada pendengar dan juga penonton kita, mana tahu kalau ada yang di Pulau Langkawi nak memerlukan khidmat untuk perbaiki kenderaan di tempat Mizi ni kan, boleh kongsikan nombor telefon Mizi. Boleh. Di talian 013 66 33 025. Kalau Facebook Mizi Pomen Langkawi. Itu dia, senang cari. Senang nak cari. Kalau Google pun Pomen Langkawi, insya-Allah ada. Kalau sampai je Langkawi ada masalah kenderaan, boleh Google Pomen Langkawi. Ini untuk orang luar lah, yang mana yang berkunjung ke Pulau Langkawi, datang bercuti di Pulau Langkawi. Kan, mana tahu kan yang bawa kereta masuk ke Langkawi kan, dan ada masalah, boleh telefon Mizi. Mizi nak tanya jugalah kan, ada tak mendapat bantuan kerajaan daripada mana-mana pihak? Sebenarnya Mizi under MARA. Mizi belajar dulu IKM, Institut Kemahiran MARA. Jadi otomatik Mizi anak MARA. So Mizi pernah dapat grant di bawah program Rural Ship. Maksudnya untuk kenderaan kita buat kerja breakdown lah, kerja luar. So yang tu Mizi pun pernah dapat bantuan daripada MARA lah. Itu yang first bantuan yang Mizi dapat. Itu sahaja. Sebab Mizi banyakkan pakai modal sendirilah. Semua duit poket sendiri, rolling sendiri. Macam tu. Faham. Kita nak tanya juga, pernah tak ada kejadian kereta orang rosak dekat luar,
kan dekat luar Langkawi. Kemudian tiba-tiba Mizi ada kat situ dan juga turun membantu. Biasa tu ya, macam Mizi selalu balik kampung, long distance, lalu Perlis ke Kuala Terengganu. InsyaAllah kita cuba membantu kalau setakat mana yang mampulah. Biasalah kalau kita balik kampung ni sebenarnya basic tu sentiasa ada dalam kereta. Jadi kita cuba membantu setakat mana mampu. Sekiranya kita tak dapat membantu di situ pun, kita akan wawarkan dalam grup kita. Sebab Mizi ada join group workshop network seluruh Malaysia. Jadi tak ada masalah pun benda ni. So contact je Mizi, bagi lokasi, kita akan forward dalam grup. Nanti komen yang paling hampir dengan tempat kejadian, dia orang akan call customer. Senang. Menarik. InsyaAllah kita cuba membantu setakat mana mampulah. Okey. Terakhir sekali ni Kak, kalau bolehlah kita nak minta Mizi kongsikan kepada semua di luar sana, apa benda yang perlu ada dalam sesebuah kereta. Yang perlu ada, mana tahu kecemasan ke, kan kadang-kadang tak sempat lah kan untuk telefon mekanik ke, macam mana kan. Okey, macam basic tu lah kan. Maksudnya sepanar tayar, buka tayar. Sekarang semua ada cordless. Semua. Lepas tu angin, untuk isi angin sekiranya kebocoran. So dekat DIY pun ada jual ya, yang kita masukkan, just masukkan ke kepala dia dan tekan sahaja dia akan isi semula. Maksudnya yang penting basic ni untuk bahagian tayar lah. Macam air ni tak ada masalah sangat. Betul. Tu kebanyakan orang tak elok benda ni tayar punya. Betul. Ni untuk lelaki ataupun perempuan, tak kira lah. Lelaki atau perempuan kena tahu. Kena ambil tahu. Kena ada basic sikit. Kena ada basic sikit kan. Sebab ini kadang-kadang pun kalau macam mekanik luar pun sampai kadang-kadang mungkin ada benda yang dia tak ada benda tu, ataupun mungkin terlupa bawa ke macam mana kan. Tapi kalau dalam kereta tu ada, dia dapat membantu sedikit tu. Tu dia. Okey, jadi diharapkan perkongsian Encik Mizi hari ini dapat membantu semua yang berada di luar sana kan, sedikit sebanyaklah. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Mizi untuk perkongsian hari ini, dan pastinya kita nak doakan Encik Mizi ni supaya lebih sukses selepas ini. InsyaAllah kan. Okey, semoga dipermudahkan urusan Encik Mizi. Terima kasih kepada semua. Bye-bye.